ya sangat cantik. Kami juga mahu pergi ke pesta duyung. Pengawal, benarkan kami masuk. Tolong. Kami merayu kepada anda. Baiklah, kamu sesuai dengan kod pakaian. Masuklah. Apa yang sedang berlaku? Siapa yang menerbangkan jet pribadi ke sana? Apa? Tak mungkin. Itu K-pop pemburu syaitan. Tapi apa yang kamu semua buat di sini? Hello semua, saya Rumi dan nama saya Zoe. Hai, hey, saya Mira. Senang bertemu dengan anda. Berkisar di sini. Berhenti. Saya perlu periksa kod pakaian anda. Tetapi anda ada kaki. Saya cuma kebenaran kubau. Seorang saya memahami cerita wabirinta. Tidak ada kamu mengenal saya. Saya musuh jahat kamu, syaitan. Saya akan menghantar kamu ke cabaran sekarang. Itu lebih baik. Oh, gadis-gadis, apa yang akan kita lakukan? Kenapa kita dihantar ke sini? Kita ada matlamat, kita perlu menjadi duyung. Mari kita buat ekor kita sendiri. Ia akan cantik memandangkan kita ada 2 kaki dan sukar juga. Tunggu, saya ada idea. Kita akan gunakan pita pelekat dan sirip. Sekarang, kita pakai sirip dan sekarang kita lekatkan kaki dengan pita. Hati-hati. Kita perlukan banyak pita pelekat. Sedia. Gadis-gadis, saya telah membuat ekor untuk diri saya. Sekarang mereka akan benarkan saya pergi ke pesta duyung. Oh! Rumi, ini mengarut. Tiada siapa yang akan percaya bahawa ini adalah ekor. Saya ada idea yang lebih baik. Kita ambil pelekat kertas, potong bulatan. Ini akan menjadi sisik. Sekarang, saya ada ekor berwarna di sini. Mari tambah sirip. Dan Mira, apa pendapat kamu? Baiklah, 3 daripada 5. Apa yang berlaku jika saya basahkan ekor kamu? Mari kita periksa. Lihat, ia akan pecah dalam air. Ia langsung tidak berkesan. Oh, Zoe, jangan mula menangis. Oh, baiklah. Apa yang berlaku, Zoe? Mira, kenapa awak rosakkan ekornya? Baiklah, maafkan saya kerana menghalangnya daripada memalukan diri sendiri. Lihat apa yang saya fikirkan. Saya ada 1 bungkusan. Kami letakkan beg itu dan sekarang kami ambil pembersih vakum dan keluarkan udara dari beg itu. Sekarang, beg ini sepenuhnya menutupi kaki saya. Lihat! Oh, saya jatuh. Gadis-gadis, tangkap saya. Saya jatuh. Oh, Mira, idea kamu juga tidak bagus. Mari kita pikirkan bersama. Siapa lagi yang ada? Apa ini? Ini harimau kegemaran kita. Dia datang untuk membantu kita. Dia ada sampul surat untuk kita. Break to minutes nearing ay titik dalam. Oh, nadir curriculum dalam. Ikut perlu A and B satu. Spip sering cish. Mari kita makan. Mari kita ginat apa yang berlaku. Baiklah. Gadis-gadis, ini adalah gula-gula ajaib. Sekarang, saya mempunyai ekor yang sempurna. Dan saya juga ada. Betapa cantiknya. Saya suka ekor lebih daripada kaki. Dan saya juga akan dapat ekor. Betapa hebatnya. Itulah yang saya perlukan. Gadis-gadis, kita sudah selesaikan masalah ekor. Apa seterusnya? Ang ekor-ekor itu cantik tetapi terang badi itu bergaya. Kita perlu meramaikan yang main sekarang. Saya ada ide, ada almari di sini. Mari kita cari sesuatu yang sesuai. Oh, tidak. Sekumpulan pakaian jatuh ke atas saya. Rumi, awak okey? Hello. Oh, kita perlu keluarkan awak dari situ. Girls, saya di sini. Keluarkan saya, tolong. Baiklah, jom. Cantiknya baju ini. Mari kita cuba. Wah, ia sesuai dengan sempurna dengan ekor saya. Awak betul, Zoe. Saya juga suka baju baru saya. Hooray, saya berjaya keluar. Saya tak boleh bernafas sekarang. Semasa saya berbaring di sana, saya jumpa baju yang sempurna. Lihat betapa sempurnanya ia. Bagus dengan selamanya laser Swiss Break yang berwarna yang seperti untuk ekor kami. Mari kita teruskan. Wah, kosmetik kali ini.
Siya cucu solekan. Hey, Rokia Wilson. Oh, baiklah, saya pakai sarung tangan ini di tangan saya. Dan sekarang, kita ambil bayang-bayang dan cat tangan supaya nampak seperti saya ada sirip di atasnya. Lihat itu. Itulah soal saya mempernisis. Sekarang, tangan saya dihias. Hey, ini milik saya. Baiklah, saya perlukan grit juga. Biar saya curi topeng awak dan ia sangat cantik. Saya akan ada sisik di pipi saya. Lihat, berkilau dan indah. Sangat seperti duyung. Baiklah, Anda mempunyai ide yang hebat. Cek pendapat idea sentuh melord si motir sampai kersais. Ika peringat comel. Saya sangat suka di sini juga dan saya sudah siap. Baiklah, biar saya fikirkan. Tepat sekali, saya tahu. Saya mahu lekatkan beberapa bintang laut di muka saya. Ia kelihatan sangat menarik. Gadis-gadis, kamu juga ada solekan yang menarik. Kami telah berjaya dengan tugas ini. Kami sangat cantik. Wah, apa ini? Sejenis ramuan. Saya tidak tahu apa itu, seperti saya berharap saya tidak mencubanya. Baiklah, saya sangat berminat. Mari kita buka. Baiklah, koin. Mencuba. Ia sangat manis. Saya suka, tetapi saya tidak rasa apa-apa. Aduh, apa yang sedang berlaku sekarang? Saya telah tumbuh sirip. Mungkin. Betapa hebatnya. Isolir Torabara. Memang sudah selesai sekarang. Apa? Nulai mau try. Kayaknya seperti minum eliksir itu sekarang. Wah, kami ada sirip juga. Betapa hebatnya. Mereka sangat cantik. Mari kita lihat apa yang menanti kita seterusnya. Dan kali ini kita akan mendapatkan manikur duyung. Mari kita cat kuku kita biru. Saya suka biru. Betapa cantiknya. Saya suka. Apa lagi yang kita ada di sana? Barang kemas yang cantik. Mari kita ambil juga. Ada cengkerang dan ikan lumba-lumba di sini. Cantik sekali. Wah, saya juga mahu dapatkan manicure yang menarik. Pertama, kita akan sapukan kuku kita dengan pengilat kuku warna merah jambu. Ia sangat cantik. Saya suka. Kami juga menghias kuku kami dengan saburan berbentuk hati. Hebat. Super. Kamu sudah siap dengan manicure kamu? Saya juga sudah cat dan hias kuku saya. Sekarang mereka sangat bergaya. Gadis-gadis, kita berjaya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Wah, aquarium. Apa yang ada di dalamnya? Ada pay tidur dalam. Dengan harta karun? Baiklah, kita selalu dapat ini untuk tahu. Saya sudah memikirkannya. Saya ada joran. Saya akan mengait peti itu. Ya, berjaya. Menariknya. Hooray. Kami ada di sini. Mari kita lihat apa yang ada di dalam. Wah, ada harta di dalam. Beri saya emas itu segera. Saya dapat rantai rambut yang sangat cantik. Lihat itu. Dan saya mendapat gelang emas. Dan tentu saja rantai leher juga. Ia kelihatan hebat. Oh, lihatlah kami. Kami begitu mewah sekarang. Apa yang sedang berlaku? Portal jenis apa ini? Wah, saya dapat Trisula Triton. Apa? Apa yang saya lakukan? Di mana Mira dan Zoe? Di mana kamu semua? Gadis-gadis telah hilang. Wah, kami di sini di pintu masuk pesta. Lihat. Apa? Tak mungkin. Bagaimana mereka kembali? Saya perlu lari. Ya, pasti dia. Berhenti. Kami dapat awak. Apa yang awak akan buat sekarang? Kami adalah duyung. Iya, I see. Kandar simpan Trisula da. Nadir Shri pergi no pesta duyung. Oh, mereka boleh pergi. Wah, seronok di luar sana. Oh, duyung K-pop ini menyanyi dengan hebat. Adakah Anda suka video kami? Jika ya, tekan butang suka dan langgan saluran kami. Jumpa lagi.